Guys, cuba tengok ni. Tangan kanan saya main melodi, tangan kiri main note. Kalau awak baru mula belajar, awak boleh cuba main macam ni dulu. Lepas tu nanti dah mahir, tangan kiri awak ubah, kita main chord pula macam ni. Chord ni adalah gabungan beberapa note. And then kalau dah mahir chord, ubah pula nanti, kita main arpeggios. Arpeggios ni adalah pecahan daripada note dalam chord. Lepas tu awak gabungkan. Okay guys, macam tu sebenarnya cara untuk awak naik level daripada beginner ke advance. Slowly awak ubah cara awak main, tangan kiri dulu, and then nanti baru risau nak tambahkan harmoni di tangan kanan macam mana. So guys, kalau nak belajar lebih lengkap, saya ada sediakan panduan untuk yang berminat, boleh klik link di bio.